Dan akhirnya, usaha yang kita buat, usaha yang kita turun, kita bongkar, kita tunjukkan lambakan-lambakan warga asing menghuni rumah-rumah pangsa, menghuni taman-taman, jadikan taman-taman perumahan di negeri Pulau Pinang dan juga di negeri-negeri lain sebagai tempat lambakan penjajahan mereka. Alhamdulillah, setelah bertahun-tahun tuan-tuan, kita bongkar isu ini, kita lawan secara lapangan, kita naik turun ke balai polis tuan-tuan. Kena diambil keterangan, laporan demi laporan dibuat ke atas kita, dituduh kita ini macam-macam, kita mengganggu perniagaan rakyat tempatan, kita mengganggu warga-warga asing, kita mengacau ketenteraman awam. Ini yang laporan-laporan yang dikenakan ke atas kita. PBT ini bukan nak sokong kita, tapi PBT ini, pihak berkuasa tempatan sebelum ini, mereka buat laporan-laporan yang keras ke atas kita. Itu semua kita hadap demi perjuangan yang kita bawa. Itu semua kita hadap demi hak kita sebagai rakyat Malaysia. Apa yang berlaku sekarang ini tuan-tuan? Di Pulau Pinang telah keluar satu arahan. Bermula 1 September 2026. Pulau Pinang larang penginapan pekerja di kawasan perumahan. Ini ambil maklum kepada seluruh penduduk Pulau Pinang atas arahan yang dikeluarkan oleh Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Arahan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang, YB Chow Kon Yeow ini. Ini arahan dah ada tuan-tuan. Warga-warga asing di tempat hampa, di kawasan perkampungan, di kawasan perumahan, di kawasan taman, di kawasan flat, ada saja pekerja-pekerja warga asing, hampa perlu usir, halau, suruh mereka keluar. Mereka tidak boleh tinggal dalam kawasan perumahan rakyat. Ini arahan tuan-tuan. Dan kita sebagai rakyat, kita perlu pastikan undang-undang ini dikuatkuasakan. Kita sebagai rakyat, kita perlu bongkar, kita perlu viral kalau masih ada lagi warga-warga asing tinggal dalam kawasan perumahan rakyat tempatan. Kalau hampa di PBT tidak ambil tindakan, kalau hampa ahli-ahli majlis tidak ambil tindakan, kalau hampa pegawai dan anggota PBT buat buta, tak ambil tindakan, tutup mata, bermakna hampa ambil rasuah tuan-tuan. Dan kita sebagai rakyat, bongkar saja isu ini. Ini ada hak kita. Ini undang-undang dah ada. Kita lah sebagai rakyat untuk pastikan undang-undang ini dilaksanakan. Undang-undang ini dikuatkuasakan tuan-tuan. Hampa pihak PBT tak mau ambil tindakan. Ada arahan daripada Ketua Menteri. Ada arahan daripada YB Exco. Hampa bawahan tak mau ambil tindakan. Kami sebagai rakyat akan pastikan, akan buat pembongkaran, akan viral isu ini. Dan kami akan bongkar kenapa hampa tidak ambil tindakan sedangkan dah ada undang-undang.